Banyak murah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Ronda PJRM khas program Madani Rakyat. Kali ini kita berada di Meru Ipoh Perak. Jualan Rahmah Madani ni tidaknya macam jualan murah biasa, ya koma? Nampak tu. Ini bukti kerajaan prihatin dan nak pastikan semua orang boleh beli barangan asas tanpa pening kepala fikir duit poket. Kita jaga kita atemoh le. Tapi ingat ya koma, bila dah nampak jualan berbaloi depan mata ni, berbelanjalah dengan berhemah. Beli yang mana perlu dulu buat simpanan dapur. Jualan Rahmah Madani menawarkan potongan harga 10 hingga 30% kepada semua warga negara. Betul tak Izlin? Betul tu Zu. Jom kita tanya pendapat orang ramai mengenai program jualan Rahmah yang diadakan di sini. Jom. Macam contoh saya beli minyak biasa RM13 tak silap saya. Kalau dekat sini dalam RM10 saja. Sangat berbaloi. Memang 3 kali baloi-baloi. Kita baru lepas gaji kan. Dia punya masa tu sesuai. Saya Muhammad Ikram Hamidi BMZA. Saya daripada Pahang. Saya Lily. Ipoh Pasir Binji. Saya Osman, dia Parit, Perak. Saya nama Syakila, Gunung Rapat, Ipoh. Nama saya Aifah. Saya dari Teluk Intan. Erin, Sungai Siput Perak. Tadi surat apa? Saya tengok online kat Facebook. Yang tengok daripada syarikat, dia bagi tahu umumkan kita datang. Kita tengok program ni pun dekat internet kan, dekat Facebook. So kita compare, ala-ala nak beli barang bulan, kita datang sini lah. Dia banyak murah. Macam itu mie RM1 lebih lah. Murah. Program Rahmah ni dia memang sangat murah lah. Kita tengok kat sini harga sabun, harga Milo ni semua murah-murah. Memang kita boleh beli. Harga Milo kat sini baru RM14 kalau yang besar tu. Dekat luar mungkin dalam RM23, RM26. So beza kat situ berbelas ringgit untuk satu produk. Jadi memang sangat-sangat murah. Macam kebutuhan untuk basuh kain, untuk macam kajian kat dapur, Milo, minum, Maggi apa semua tu. Atau macam sardin semua, dia murah daripada luar. Memang patut diadakan setiap bulan sebab dapat banyak membantu orang ramai yang kurang kemampuan lah untuk membeli. Untuk program jualan Rahmah ni memang saya galakkan untuk orang kata rakyat untuk datang membeli sebab harga memang sangat-sangat berbeza, murah gila-gila. Ada beli tisu, lepas tu ada beli pencuci baju, kicap, sos. Lepas tu ada beli telur, susu, minyak, gula, telur. Saya bukan memang payment banyak, saya memang prepare dah awal. So ada jualan macam ni, better rakyat datang lah. Dan untung poket rakyat lah juga. Wow, menariknya. Zu, kat mana lagi lokasi seterusnya untuk ronda PJRM? Korang nak kita orang ronda kat mana lagi lepas ni? Cuba suggest dekat komen dekat bawah.